Assalamualaikum guys, balik ke channel aku. So hari ni aku nak repair kipas brand Panasonic ni. Kalau korang ada tengok video aku yang sebelum ni, aku ada repair board ni. So ini board dia nak kontrol kelajuan kipas tu. So apa kita buat, kita ganti kapasitor 5 biji ni kat sini. Tapi problem dia, bila dah lama-lama dia akan jadi balik. Lepas beberapa bulan dia akan slow balik. So macam tak berbaloi nak repair board ni. So apa aku buat kat sini, aku bypass terus. Aku beli kapasitor satu dalam harga RM2 macam tu. Bila dia dah slow, aku just ganti kapasitor ni saja. Tapi kipas ni dia cuma boleh pusing pada satu speed sajalah. Bila kita buat speed nombor 3 lah. Untuk aku rasa macam tak ada problem je lah nombor 3. Sebab aku memang pakai nombor 3 saja. Sekarang pun cuaca panas kan. So kalau korang tengok ni sebelum kapasitor dia dah slow. So aku on switch, kau tengok. Jadi sekejap lagi aku akan ganti kapasitor baru. So kita akan tengok after macam mana. Saya aku akan explain sikit wiring dia, macam mana aku bypass. Ok, ni pada kelajuan maksimum dia. Memang kapasitor ni dah weak lah. So ini maksimum yang dia boleh lebih. Ok, kalau korang tengok board brand Panasonic ni, dia beza dengan board kipas lain lah. Sebab kalau kipas lain, ini input dia, live dengan neutral kat sini. Ok, live dengan neutral akan masuk sini. Lepas tu dia akan pergi ke speed 1, 2, 3. Itu yang kipas yang selalu je lah yang aku jumpa. Tapi untuk Panasonic, dia tak buat macam tu. Pin ni, dia control connection between thermofuse dengan kapasitor dekat pin ni. So yang control 1, 2, 3 semua dekat board ni. Jadi dia punya bypass tu susah sikit lah. Dia tak macam normal kipas punya. Kalau kipas biasa kita boleh just jam wire yang live neutral ni, salah satu pergi dekat speed yang berapa yang kita nak. So ok, kalau tengok kat sini, yang ni neutral, biru ni. Kalau tengok kat sini, biru ni neutral, coklat ni live. Jadi wire neutral aku akan sambungkan dekat kapasitor satu. Lepas tu dia jump pergi kat sini, kapasitor ni kan, either one lah, mana-mana pun boleh, dia tak ada polarity. Jadi yang ni aku akan masuk dekat pin yang merah ni. Yang ni ikut schematic diagram kipas ni lah, aku tengok. Jadi yang live ni pula, dia akan turun, kita akan jump dekat sini, dia masuk dekat yang hitam, dekat yang putih, sorry. Yang hitam ni kita masukkan dekat tengah ni. Dia link juga ke neutral. Okay, nampak tak? Jelas tak? So macam ni dia punya wiring. Okay. Okay, sekarang aku dah ganti dah. So kita try on. Bismillahirrahmanirrahim. Speed dia nampak beza lagi. Dia lagi laju. Ok, dah settle. So ni saja video dari aku. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya dekat bawah video aku. Dan korang boleh subscribe kat channel aku. Ok, terima kasih. Assalamualaikum.